Emas. Itu... Okey guys, sabar. Baru nak cakap dah nak belah. Saya nak cakap fakta ni, bukan scam je. Saya lihat ramai pakar keuangan cakap emas bukan pelaburan, tak untung, rugi beli. Okey, lihat data ni, real tau. Tahun 2019 naik 19%. Pasal si COVID lah. Manakala 2020 naik lagi 25%. Ni pula hal PKP. 2021 naik 4%. Orang baru nak mula bisnes balik. 2022 naik 3.85%. Ringgit kita melemah. Tapi aku beli handphone baru. 2023 naik lagi 18.5%. Ada perang kan? 2024 lagi naik 28%. Aduh, ini pun pasal perang juga. 2025 naik lagi 44%. Sebabnya pelbagai lah. Susah nak cakap. Hei korang, kejap. Mana peratus negatifnya? Mana ruginya? Inflasi di Malaysia 3%. Simpan dalam bank pun untung tahunan 3%. Kadang-kala lebih sikit. Jadi saya salah kot. Sebab bukan pakar keuangan pun. Cuma tersilap ambil jalan, tapi dapat untung atas sesuatu pembelian yang rugi. Kan? Betul kan? Iya ke ni? Fikirkanlah.